Okay guys, finally Proton dah lancarkan Proton E-Mas 7 PHEV CKD version. So basically CKD version ni adalah pemasangannya dibuat di Malaysia, di mana kilang mereka di Tanjung Malim ni. Jadi kalau anda nak tahu apa highlight untuk versi terbaru ni, jom saya tunjukkan. Kalau anda pernah tengok versi import penuh yang CBU tu, anda akan nampak design dia sama je dengan CKD baru ni. Lampu depan tu masih futuristik, body SUV tu sendiri pun maintain premium. Lepas tu dekat belah belakang tu pun ada light bar penuh yang buatkan kereta ni nampak moden. Senang cerita lah kan, dekat sini Proton tu langsung tak kacau bab design sebab DNA asal kereta tu sendiri dah cukup strong nak bagi rasa yang premium. Masuk dalam kereta pun akan rasa familiar macam yang anda nampak sekarang. Susunan atur dalam ni clean, kemas, tak serabut. Lepas tu tengah tu ada skrin entertainment besar, steering dengan logo Proton pun ada, siap fungsi wireless charging ya dekat belah tengah ni. Tapi apa sebenarnya yang membezakan antara versi CKD ni dengan versi yang sebelum ni? Okey, perbezaannya adalah pada model premium dan juga premium plus pada CKD ni, dia ada kerusi urut dan kerusi urut tu untuk driver dan juga passenger di depan. Macam sekarang ni tengok, tekan je skrin, pilih seat, pilih massage, adjust lah bentuk ikut mood anda. Lagi best dua-dua seat ni pun boleh guna function ni secara serentak tau. So dekat sini bukan driver je boleh relax, co-driver tu pun boleh relax sama. Okay, masa preview tu saya sempatlah cuba juga function ni. Pada saya dia memang best. Jadi masa kita travel jauh tu taklah badan rasa penat sangat bila kita memandu dengan lama. Dari segi teknikal, versi CKD ni pun memang sama je macam versi asal. SUV segmen C ni dia datang dengan bateri 18.4 kWh. Jadi boleh jalan elektrik lebih kurang dalam 105 km. Lepas tu kalau anda ambil yang versi Premium Plus tu, bateri dia lagi besar tau. 29.8 kWh, range elektrik pun boleh capai sampai 170 km. Dan semua variant yang ditawarkan ni still guna enjin petrol 1.5 liter, kemudian digabungkan dengan motor elektrik. So bila minyak penuh dengan bateri penuh, total range tu dah boleh pergi lebih daripada 1000 km. Senang cerita kereta ni memang sesuai lah untuk perjalanan jauh. Jadi tak payah risau lagi bab pergerakan tu. Okey, selain daripada preview kereta ni, kami juga sempatlah join tour kilang Proton di Tanjung Malim ni. Di sinilah memang kami boleh nampak dengan jelas macam mana proses pemasangan CKD dibuat. Dari body assembly sampailah final quality check. Proton nak tunjuk lah yang walaupun dah CKD, standard quality tu tetap ketat. Kemudian kami juga dibawa ke bahagian pemasangan bateri. Menarik juga ya di sini sebab engineer tu explain sebelum bateri dipasang ke kereta, ia kena lalui 5 checkpoint untuk check SOC, iaitu state of charge. Senang cerita nak faham, mereka nak pastikan dulu tenaga bateri tu betul-betul selamat, lepas tu baru masuk dekat proses pemasangan. Dan engineer tu juga sempatlah share dalam sejam lebih kurang dalam 10 unit kereta boleh siap, sebab setiap stesen tu dia ambil dalam 3 ke 4 minit je untuk buat sesuatu kerja yang tertentu tu. Dan yang paling mereka tekankan adalah alignment masa pasang body tu, sebab kalau tersalah sikit pun boleh jadi masalah besar bila kereta ni dah siap nanti. Jadi itulah highlight menarik untuk versi CKD yang terbaru ni, dengan tambahan ciri massage yang terkini. Jadi anda fikir macam mana dengan penawaran terbaru Proton ni? Adakah ini akan menjadi kereta PHEV pertama anda? Kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Sekian daripada saya, Maya. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.